Mesti korang tak pernah makan roti john upah ni kan? Gabungan rasa street food Malaysia dengan Korea memang sedap sangat. Jom kita try. Mula-mula tumis dulu bawang besar yang kita dah potong dadu dengan daging pisang. Ni saya nak share secret ingredient roti john upah ni, iaitu sos tteokbokki dan balancekan dengan mayonis, sos tomato, sos tiram dan chili flakes kalau nak extra pedas. Okey, sekarang boleh tutup api. Lepas tu, pecahkan 3 biji telur dan kita perasakanlah dengan garam dan black pepper. Kita whisk sikit, bagi sebati dan boleh campur inti roti john dengan telur. Saya guna roti oblong je untuk resipi ni. Cairkan butter, tuang adunan telur atas non-stick pan. Lepas tu, tekap roti oblong ni atas adunan telur tu dan tekan sikit supaya dia melekap elok. Bila telur dah masak, boleh alihkan roti john. Bolehlah tabur sayur kobis dan kimchi, barulah Korea kan. Dan ekstra inti dan jangan lupa sos tteokbokki dengan mayonis. Dah siap.